Hai, saya Ali Ramadan. Hai, sebagai pengenalan, penting untuk kita tahu bahawa di SKP Matematik Sekolah Rendah ni bertujuan untuk menetapkan objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh semua murid di sekolah rendah. Dan bukan itu sahaja, dia juga memberi panduan macam mana cara untuk mencapai objektif tersebut. Pendidikan pemulihan pula bertujuan untuk membantu murid yang menghadapi kesukaran dalam mencapai objektif yang ditetapkan dengan menyediakan pendekatan pengajaran yang lebih khusus dan disesuaikan dengan murid. Untuk mengenali DCSKP Matematik Sekolah Rendah lebih lanjut, mari kita lihat seterusnya. Ini adalah rupa sebenar DSKP Subjek Matematik Tahun 1. DSKP ni singkatan daripada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. DSKP ni ada dari tahun 1 sehinggalah tahun 6 dan setiap satu tu adalah berbeza dari segi topik-topik yang murid akan pelajari. Contoh isi kandungan DSKP yang kita boleh lihat termasuklah rukun negara, falsafah pendidikan kebangsaan, definisi kurikulum kebangsaan dan banyak lagi. Organisasi kandungan pula merangkumi tajuk-tajuk yang murid akan pelajari. Matlamat bagi DSKP Matematik diwujudkan adalah menyediakan panduan untuk membentuk murid yang celik matematik dan mampu menggunakan kemahiran yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Contohnya, murid mampu mengira wang semasa membeli makanan di kantin, melihat jam untuk mengetahui waktu kelas bermula dan sebagainya. Dari segi objektif pula, DSKP ingin mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam kalangan murid melalui panduan-panduan yang disediakan tadi. Dalam DSKP ada disediakan kerangka kurikulum standard sekolah rendah. Kerangka ni penting dalam menyediakan struktur dan panduan umum untuk kurikulum bagi memastikan ia komprehensif dan bersepadu. Contohnya, seperti yang kita boleh lihat, kerangka ni merangkumi pelbagai aspek seperti komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan mental serta sains dan teknologi. Aspek-aspek inilah yang perlu ada dalam kurikulum untuk membentuk murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani, emosi dan juga sosial. Dalam DSKP, beberapa aspek penting ditekankan dalam pembelajaran matematik. Contohnya, penyelesaian masalah, komunikasi, penaklukan, perkaitan, perwakilan dan penggunaan teknologi. DSKP juga menekankan kemahiran abad ke-21 seperti berdaya tahan dari segi fizikal ataupun mental, mahir berkomunikasi, pemikiran kritis, kerja berpasukan dan sifat ingin tahu. Kenapa ditekankan? Kerana bila murid ada kemahiran abad ke-21 ni, mereka akan berupaya bersaing di peringkat global. Selain tu, DSKP juga menekankan kemahiran berfikir aras tinggi atau kita panggil KEBAT. Kemahiran ni termasuklah kemahiran berfikir secara kritis, kreatif, kemahiran menakul dan strategi berfikir yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah kompleks. Tahap pemikiran dalam KEBAT ada 4, iaitu bermula dari kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Bagi strategi pengajaran dan pembelajaran, DSKP telah menggariskan pendekatan dan kaedah pengajaran yang disyorkan untuk mencapai objektif kurikulum dengan cara memberi penekanan pada pengajaran berpusatkan murid. Selain itu, terdapat juga elemen merentas kurikulum atau EMK. Maksudnya di sini, guru-guru boleh mengintegrasikan elemen-elemen seperti bahasa, kelestarian alam sekitar, nilai murni, sains dan teknologi, patriotisme, kreativiti dan inovasi, kesusahawanan, teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran subjek matematik mereka. DSKP juga memberikan panduan tentang bagaimana pencapaian murid boleh dinilai. Ada 3 jenis pentaksiran dan setiap jenis mempunyai tahap penguasaan yang berbeza dari tahap 1 sampai 6. Pentaksiran yang pertama ialah pentaksiran kandungan yang ditaksir mengikut topik pembelajaran. Yang kedua ialah pentaksiran kemahiran dan proses. Yang ketiga ialah pentaksiran nilai. Pentaksiran kedua dan ketiga ini ditaksir secara berterusan melalui pemerhatian, latihan pembentangan, respon murid secara lisan dan kerja berkumpulan.
Yang terakhir sekali ialah pelaporan keseluruhan yang juga termasuk dalam pentaksiran sekolah. Pelaporan ini merangkumi aspek kandungan, kemahiran dan proses matematik serta nilai. Ini ialah organisasi kandungan yang terdapat dalam DSKP Matematik. Untuk sekolah rendah, hanya topik-topik ini sahaja yang murid akan pelajari. Dalam organisasi kandungan ini juga dinyatakan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi untuk setiap topik. Standard kandungan menyatakan perkara spesifik yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan juga nilai. Standard pembelajaran pula menetapkan kriteria atau indikator kualiti bagi pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Standard prestasi menerangkan suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai. Jadi itu saja untuk analisis DSKP Matematik Sekolah Rendah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi tentang bagaimana dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau DSKP dapat diintegrasikan dalam pengajaran matematik untuk murid pendidikan pemulihan. Seperti yang kita tahu, DSKP adalah satu panduan utama dalam merancang pembelajaran. Okey, dalam konteks pemulihan khas, kita gunakan DSKP untuk bantu murid menguasai kemahiran. Okey, sekarang kita masuk kepada pendekatan pemulihan dan strategi integrasi. Dalam pemulihan matematik, kita guna pendekatan CSA iaitu konkret, semi-konkret dan abstrak. Okey, maksudnya kita mula dengan alat bantu yang boleh dipegang, kemudian gambar dan akhir sekali simbol ataupun permasalahan. Aktiviti mesti menyeronokkan dan mudah difahami. Kita juga gunakan pentaksiran secara pemerhatian. Bukan hanya ujian di atas kertas saja, tapi alat bantu seperti manik, kad nombor dan objek harian yang sangat membantu dalam pemahaman murid dalam hidup mereka. Okey, contohnya untuk topik nombor hingga 100, murid boleh padankan nombor dengan objek sebenar atau susun nombor secara menaik. Untuk operasi tambah, mereka boleh guna manik atau main kad tambah lah. So, kalau kita ajar tentang ukuran panjang, kita boleh minta untuk pelajar mengukur meja ataupun pensel menggunakan tali. So, semua aktiviti ini berpandukan di SKP, tapi kita sesuaikan dengan keupayaan murid pemulihan. Okey, kesimpulannya, integrasi di SKP dalam pemulihan khas bukan sahaja penting, malah sangat membantu murid untuk kuasai kemahiran asas dengan lebih berkesan. Guru pemulihan juga perlu kreatif dan peka terhadap keperluan murid. Kita juga perlukan sokongan daripada ibu bapa dan pihak sekolah. So, harapnya dengan pendekatan ini, murid kita dapat kembali yakin dan maju dalam pembelajaran arus perdana. Baiklah, kita teruskan dengan kemahiran matematik yang ditekankan. Dalam pendidikan pemulihan, murid dibimbing untuk menguasai kemahiran asas matematik yang sering menjadi punca kelemahan mereka dalam pembelajaran. Antara kemahiran utama yang ditekankan ialah yang pertama, mengenal dan menulis nombor khususnya dari 0 hingga 100. Ramai murid pemulihan masih keliru mengenal bentuk nombor serta menyusun nombor secara menaik atau menurun. Yang kedua adalah memahami konsep nilai tempat iaitu membezakan antara puluh dan sah agar murid boleh membanding nilai nombor dengan betul. Yang ketiga ialah menguasai operasi asas iaitu penambahan dan penolakan dalam lingkungan 20 dan 100. Dan bagi murid yang telah bersedia, operasi pendaraban dan pembahagian asas turut diperkenalkan. Yang keempat, kemahiran menggunakan wang seperti mengenal nilai shilling serta menyelesaikan masalah mudah berkaitan pembelian dan baki. Yang kelima adalah kemahiran mengukur panjang, berat dan masa serta membaca jam dan kalender. Akhir sekali, mengenal bentuk 2D dan 3D serta memahami konsep ruang.
Kesemua kemahiran ini membantu membina asas yang kukuh untuk pembelajaran matematik seterusnya. Baiklah, kita ke cara meningkatkan kemahiran matematik. Untuk meningkatkan kemahiran matematik murid pemulihan, guru perlu menggunakan pendekatan yang sesuai dengan tahap penguasaan dan gaya pembelajaran murid. Berikut adalah strategi yang disarankan, iaitu yang pertama, gunakan alat bantu mengajar konkret seperti manek, batang nombor, kad nombor dan wang tiruan. Ini membolehkan murid menyentuh dan melihat nombor secara nyata dan memudahkan pemahaman konsep. Yang kedua adalah pelaksanaan pendekatan CPA, iaitu konkret, pictorial dan abstrak. Murid bermula dengan objek sebenar mengikut gambar rajah sebelum beralih kepada simbol dan angka. Yang ketiga adalah latihan bertahap dan berulang. Juga sangat penting. Soalan-soalan ini dimulakan daripada tahap mudah, kemudian dinaikkan secara berperingkat. Yang keempat adalah gunakan permainan pendidikan seperti bingo nombor, teka nombor dan ular tangga matematik yang bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga memperkukuhkan kemahiran secara tidak langsung. Yang kelima adalah soalan kontekstual berasaskan kehidupan seharian, turut membantu seperti menyelesaikan masalah berkaitan gula-gula, duit belanja atau aktiviti harian. Yang keenam, rekod kemajuan individu perlu diselenggara dengan teliti untuk memantau tahap penguasaan dan menyesuaikan pengajaran. Yang ketujuh, sokongan emosi juga penting. Murid pemulihan ini memerlukan pujian, galakan dan suasana pembelajaran yang tidak mengancam untuk membina keyakinan mereka. Yang terakhir, guru perlu menggunakan ujian diagnostik untuk mengenal pasti kelemahan murid secara spesifik dan merancang intervensi bersasar. Contohnya, jika murid gagal menolak secara mental, guru boleh fokus kepada penggunaan alat bantu seperti jari atau gambar. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam terhadap kemahiran matematik asas dan penggunaan kaedah yang sesuai sangat penting dalam pendidikan pemulihan. Dengan pendekatan yang betul, murid yang lemah matematik dapat dibimbing secara berkesan dan membina semula keyakinan mereka dalam pembelajaran. Sebagai rumusan, analisis terhadap dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau DSKP matematik sekolah rendah jelas menunjukkan bahawa dokumen ini bukan sahaja menyusun pembelajaran secara sistematik, malah menyediakan ruang untuk guru menyesuaikan kandungan kepada keperluan murid pemulihan. Dengan memahami struktur dan kandungan DSKP, guru pemulihan dapat mengenal pasti kemahiran teras yang perlu dikuasai murid, terutamanya dalam aspek nombor dan operasi asas. Tambahan pula, dengan pelaksanaan ujian diagnostik yang sistematik, guru boleh mengenal pasti secara spesifik kekuatan dan kelemahan murid. Ini membolehkan intervensi yang lebih berfokus dirancang berdasarkan tahap penguasaan sebenar murid. Pendekatan pengajaran juga boleh dipelbagaikan mengikut gaya pembelajaran murid seperti penggunaan bahan konkret, permainan atau teknologi interaktif. Akhir kata, usaha kita sebagai pendidik bukan hanya memastikan murid mencapai objektif pembelajaran, tetapi juga membina keyakinan dan motivasi dalam diri mereka. Apabila murid pemulihan diberi peluang belajar mengikut rentak mereka dengan sokongan yang sesuai, mereka bukan sahaja mampu mengatasi kesukaran tetapi juga melangkah lebih jauh dalam pencapaian akademik. Terima kasih. Jumpa lagi.